Assalamualaikum geng. So untuk next plan geng, untuk next plan kalau kita tengok dekat daily should be ada benda kita nak cakap, iaitu memang clear lah kita nampak ke atas geng. So kalau kita sekarang dekat time frame keramat kita, dekat time frame H4 geng. So apa yang kita boleh lihat adalah semalam apa yang berlaku adalah clearly selepas berlakunya korektif, kita boleh nampak ada satu candle H4 dekat sini berjaya close dengan body. So kita akan cakap ataupun kita akan expect di mana breakout telah pun berlaku lah. So bermaksud kalau kita tengok dari segi H4 should be kita akan pandang area korektif semalam akan menjadi area demand untuk kita hari ni ya. So kalau kita berada di time frame H4 kita akan nampak dua demand sahaja kan. Dua demand saja yang kita akan perhatikan. So kalau kita nak cakap dari segi zone H4 dekat sini akan jadi sangat besar kan, akan jadi sangat besar. So macam mana kita nak cari untuk zone ataupun tempat-tempat yang kita nak lihat kan. So kita akan bermain dengan time frame kan. So kalau sekarang kita berada di time frame H1 kan, kita berada di time frame H1, apa yang kita boleh lihat adalah H1 yang terdekat. Kalau kita pandang di area sini should be kita akan nampak apa kan, kita akan nampak ada satu bullish engulfing. Sebab apa? Sebab candle bullish ini berjaya menelan keseluruhan candle sebelumnya. Tetapi apa yang berlaku pada pukul 2 ni, candle baru saja close tadi, candle bearish ini close melepasi kita boleh cakap body dia seakan-akan close di bawah lagi daripada shadow. So bermaksud apa? Bermaksud ada kebarangkalian untuk dia terus melakukan penurunan. So kita kena berjaga-jaga kan. Walaupun kita masih lagi fokus kepada long untuk kenaikan, apa yang saya masukkan dengan berjaga-jaga adalah kita takut kalau dia mau turun lagi sikit kan, untuk collect untuk collect full demand dekat sini. Kalau kita pandang dekat H1 kita boleh nampak ada breakout dan ada demand geng. Tapi kalau kita nak cari dari segi zone pun agak besar lagi sebenarnya. Masih lagi agak besar. So kita akan bermain dengan time frame lagi. Kita akan ke next time frame iaitu time frame M15. So kalau kita pergi ke time frame M15, kita macam biasa geng, kita akan pandang first left daripada harga semasa. So kalau kita pandang dari segi first left harga semasa, kita boleh nampak untuk price terkini di time frame M15 ada banyak cerita kan. Kat sini ada bullish engulfing, kat sini ada bullish engulfing, kat sini pun ada bullish engulfing kan. So dengan momentum sekarang, better kalau untuk saya mungkin saya akan tunggu di area sini lah. Mungkin saya akan tunggu di area sini, di area lebih kurang 4198 kan. So kita akan ada dua lah. Akan ada dua iaitu di area 498 ataupun the last one lah. The last dalam demand H4 lebih kurang di area 4183 dan ke bawah macam tu kan. So apa-apa saya akan update lagi kan. So apa satu lagi cerita kan. So kita dah cerita untuk dua zone di sini. Saya nak bagi satu lagi cerita di mana jika dia melakukan kenaikan kan, katakan dia tak sampai, dia melakukan kenaikan. So dalam kenaikan ini apa cerita yang dia bagi kan. Dalam kenaikan, saya nak tukar warna kan. So dalam kenaikan di sini katakan dia stop dan dia melakukan kenaikan terus. So bermaksud apa? Bermaksud dia telah mencipta atau menyiapkan demand yang baru. So bermaksud kita tak payah tunggu dah. Kita tak payah nak tunggu sangat dah kat bawah kan. Kita boleh cuba dekat mana kan? Dekat demand yang baru tercipta. Macam dua video saya semalam, konsep yang sama, demand, breakout, pullback, dan kita akan terus gas lah kan. Dan kita akan terus go. So itu saja. Apa-apa saya akan update. Bye bye. Assalamualaikum.